Assalamualaikum, saya Azhar. Sekarang pukul 7.11 pagi, matahari sudah terbit. Saya sekarang berada di Plaza Tools Terowong Smart. Okey, ni surau dia. Tandas. Surau ni selesa. Saya nak tidur kat sini. Nak rehat. Mengantuk lah, tak boleh dah. Betul tadi. Okey, sebelum tu saya nak tunjuklah lagi sekali stiker Maxim. Untuk buat Maxim ni terus tanpa stiker. Kalau lepas lulus boleh beli shift. Jadi kita tu dapat refund, bukan refund, dapat kredit 400 guna untuk beli shift. Untuk permulaan tu beli shift kena top up lah. Kena masuk duit cash RM10 minimum. Tapi lepas tanpa stiker dah boleh beli shift, dah dapat 400 kredit tu. Potong daripada situ lah. Dia apa, kursus PSB semua tu, dapat lah sikit untung. Tapi tak dapat Maxim, tak dapat dalam tu. Jadi dan kemudian apa yang perlu adalah untuk prepare siap-siap kalau sempat. Ini QR code. Kalau orang bayar cash, Grab ke, Bolt ke, Maxim ke, kalau bayar cash, cik boleh QR tak? Boleh tu, belakang tu besar tu. Dia tak payah dah tanya dah. Dia tahu dah, QR ada. Okey. Tapi kalau dia tak boleh, tersenggol ni tak boleh QR, jadi kita print lah sekali Maybank, bank in, nombor Maybank. Jadi kalau dia katakanlah dia tak sempat, dia ambil gambar dia itulah, ambil gambar. Yang saya tak printnya nombor handphone. Tu perlu juga kan. Kan dia tanya, nombor telefon cik berapa, saya nanti nak contact. Okey, lagi satu, kalau boleh sediakanlah charger USB-C untuk passenger. Kalaupun kita tak pakai iPhone ataupun USB-C, tapi kita sediakan untuk passenger. Mana saya tahu macam tadi, macam yang passenger saya daripada Kuantan nak pergi ke TBS, Terminal Bandar Tasik Selatan, iPhone dia dah nak kong dah. Dah tinggal sikit dah nak Kuantan ke KL. Kan sampai sana kan handphone habis. Macam mana dia nak apa pula, nak meneruskan perjalanan. Okey, jadi kita sediakanlah ini sebagai untuk tu. Saya ada dah kabel untuk Android biasa kan. Ada dua handphone, ada dua kabel, ada plugnya ada 3. Plug yang kabel USB tu untuk lampu Maxim yang depan tadi. Kalau tu pun tak ada pun. Kalau ada keperluan nak kabel USB-C tu, baru saya pasang USB-C untuk passenger lah. Tapi kalau iPhone yang jenis lama, dia bukan USB-C. Dia pula ada kabel lain pula. Saya baru tahu tadi. Jadi saya mungkinlah nak cari pula yang tu. Ada keperluan lah passenger nak charging handphone. Kan mana tahu kalau tu kan jadi masalah pula kan, handphone dia kong. Macam mana dia nak complete kan trip kan? Macam mana dia nak bayar kita? Macam mana dia nak QR kita? Kalau dia tak ada cash, kalau dia tu nak contact orang lain pula. Jadi sediakanlah ni, siap-siap laminate ni. Buat A4 dapat 2. Jadi kerat tu. Besar ni okey lah, gantung kat belakang, senang. Okey, dari segi keselesaan, pasanglah benda macam ni. Privacy ataupun dialah panai matahari kan. Memang kena pasang aircon, tapi kalau panai matahari terik, passenger tak selesa. Jadi kita sediakan benda ni. Ataupun kalau tak nak tinted lah. Dan juga ini privacy, mungkin yang ramai tak sedar, ini yang tengok belakang ni, cermin side reverse mirror cermin belakang ni, kalau boleh adjust, jangan nampak
muka passenger kat belakang. Adjust sampai tak nampak ataupun nampak kabur. Kan takut nanti kan passenger passenger perempuan awak duk asyik tengok cermin tu je ke, nak tengok apa tu. Takut lah kan, nanti kan dia report ke harassment. Jadi adjust mirror tu. Kita nak tengok belakang tu je untuk kereta belakang kan. Jadi kita adjust supaya jangan nampak passenger di belakang. Okey. Dashcam mestilah memang kena lah. Dashcam ni ada 3 jenis. Dashcam interior dalam. Dia rakam suara tapi muka tak jelas lah. Ke depan dan reverse undur belakang. Itu dashcam. Apa lagi? Itulah. Ni alas kaki kenalah rajin-rajin bersih kan. Contoh saya ni dah musim kering ni kan. Keselesaan, pastikan bau apa semua okey. Itulah keselesaan dan keselamatan dan privacy. Takut juga kan nanti kena sexual harassment. Kita sexual offense lah kan. Kita saja adjust mirror tu nak tengok bahaya. Okey, nanti sambung lagi insya-Allah. Terima kasih.